keluarga Putrajaya. Sekarang ini kami dari Kementerian Perpaduan Negara telah pun berada di sini untuk Open Day Putrajaya 2025. Jadi seperti biasa, banyak perkisah menarik akan terus saja kami berikan kepada semuanya. Siapa-siapa nak rasa makanan tradisional, kami sajikan untuk anda. Siapa-siapa jom cuba nak cuba pakaian tradisional, permainan tradisional dan juga pelbagai aktiviti menarik yang pastinya akan terus saja kami berikan kepada anda. Pastinya di reruai Kementerian Perpaduan Negara. Perpaduan ni menarik sebab kita boleh cuba pelbagai pakaian tradisi. Kalau kita yang Melayu boleh cuba pakaian orang Cina, orang India, boleh tahu kepelbagaian budaya diorang juga. Pendapat saya pada perpaduan negara ni, actually sekarang ni saya pun rasa macam tak kira bangsa mana-mana, so kita boleh hidup dengan aman, so kita pun boleh macam tolong-menolong dengan bertolak ansur. Kita pelbagai kaum, kita boleh duduk satu meja dengan agama lain, dengan bangsa lain dengan aman. Kita boleh datang ziarah, contohnya perayaan suku kaum yang terdapat di negara kita. Kita boleh berkunjung dengan keadaan yang sangat harmoni. Itulah dia perpaduan yang tidak terdapat di negara lain. Jadi kepada kita, jagalah perpaduan ini sampai bila-bila. Tempat yang pertama untuk pertandingan kategori kementerian untuk pertandingan reruai sempena dengan Hari Terbuka Putrajaya 2025. Tepukan untuk Kementerian Perpaduan Negara. Ya, saya cadang dan syorkan kunjungilah salah satu booth yang mana Kementerian Perpaduan punya booth ni amat sesuai untuk segala lapisan masyarakat dan segala untuk semua umur daripada dewasa sampai kanak-kanak. Macam contoh untuk mewarna bagi anak-anak, dia orang boleh mengisi masa sambil ibu bapa berkunjung ke booth-booth lain. Makanan dekat sini semua sedap-sedap. Kita pasal perkauman ni, pasal kaum ni memang sangat-sangat padu. Kita boleh nampak sendiri dalam Malaysia ni memang menerapkan elemen Melayu, Cina, India ni memang bersatu padu. Memang itu diterapkan dalam perpaduan kita lah. Jadi tak ada isu perkauman dekat sini. So salah satu kekuatan perpaduan kita tu terletak pada kita punya perkauman. Kepelbagaian kaum di Malaysia, kita terdapat banyak etnik. Kaum Cina, Melayu, India, Iban, Sabah, Sarawak, semua. Bagi saya kaum-kaum ini sangat-sangat hebat. Sebab apa tahu? Sebab dengan ada setiap perpaduan, kita semua dapat memupuk semangat kerjasama di antara satu sama lain. Kita juga dapat memberi keharmonian sesama kaum antara kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Saya mewakili Kementerian Perpaduan Negara ingin meminta seluruh masyarakat supaya kita sentiasa menerapkan elemen perpaduan dalam kehidupan kita seharian. Jadi kita sentiasa ingin menerapkan konsep faham, hormat dan terima supaya kita sentiasa diberi pengenalan, saling kenal mengenali antara satu sama lain, apa perbezaan antara kita semua. Selagi kita ada perbezaan, selagi itulah kita kena lebih mengenali antara satu sama lain. Untuk kita boleh terima untuk hidup dalam suasana yang harmoni walaupun dalam perbezaan agama dan juga pegangan. Itulah dinamakan
harmoni dalam kepelbagaian. Harmoni dalam kepelbagaian, KPN terbaik. Harmoni dalam kepelbagaian, KPN terbaik. Terima kasih KPN. Thank you. Harmoni. Dalam